ke shi li you shen me. Maksudnya dalam kelas ada apa. Jadi hari ni kita nak sambung. Kita ikut Lao Shi baca dulu. Shu bao li you shen me. Shu bao li you shen me. Jadi kita tengok dekat sini. Shu bao shi shenme ne? Shu bao maksudnya beg. Okay, shu bao beg sekolah. Li dalam you shenme. Ada apa? Dalam beg ada apa? Jadi hari ni objektif kita you can describe. 你们可以说一说书包里有什么? Dalam beg ada apa? Okey, 你们 boleh sebut dalam beg ada apa. Okay, jadi hari ni kita tengok apa yang ada dalam beg. Okey, kita ikut Lao Shi sebut dulu satu persatu semua barang-barangnya. Okey, diiga. Shu shu 铅笔铅笔橡皮橡皮簿子簿子纸纸 Okay, and the last one, kamus. Zhidian. Okay, so ada beberapa perkataan lagi yang ni yao ji ju yang kena ingat. So kita nak cuba jawab soalan Lao Shi. Tadi dia tanya shu bao li you shen me. Shu bao li you shen me. Dalam beg ada apa? So kita boleh sebut, okay. Shu bao li you shu. Okay, ikut Lao Shi sebut. Shu bao li you shu. Shu bao li you qian bi. Shu bao li you qian bi. Shu bao li you xiang pi. Shu bao li you xiang pi. Shu bao li you bu zi. Shu bao li you bu zi. Shu bao li you zhi. Shu bao li you zhi. Shu bao li you zidian. Shu bao li you zidian. Okey, so hari ni sikit saja yang kita kena hafal, tapi ayat tu Lao Shi nak Nimen ingat. Contoh kan kalau nanti Nimen nak beritahu dalam beg ada apa. Okey, kita akan sebutlah ayat tu shu bao li you dalam beg ada. Dia sebut apa dia. Okey. Sama juga nanti kalau boleh nak expresskan ke shi li you. Shu bao li you. Kan contoh kalau Nimen ada contoh handphone. Okay, Lao Shi bagi contoh. Okey, handphone. Dalam handphone ada banyak apps. Okey, ada banyak apps. So contoh kita nak kata dalam handphone ada Facebook. Okey, as example. Okey. Handphone kita dah belajar. Shouji. Shouji. Okay, so kita nak beritahu dalam handphone. Shouji li you Facebook. Kan, ataupun kita nak kata dalam handphone ada TikTok. Shouji li you TikTok. Macam tu. Kalau kita nak kata dalam handphone ada CapCut. Kan, apps yang nak edit video. So kita boleh sebut Shouji li you CapCut. Okay. So bila you dah faham cara guna ayat ni, so kita boleh express, kita boleh cerita dalam handphone ada apa, dalam beg ada apa, dalam kelas ada apa.